الحمد لله الذي من علينا بمواسم الخيرات والبركات وخص رمضان بالفضل والتشريف فأنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله لعلكم تفلحون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون إخوان المسلمين, marilah kita melaksanakan perintah Allah serta menjauhi segala larangannya. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah ialah yang bertakwa. Dan salah satu cara untuk mencapai darjat takwa ialah dengan melaksanakan ibadah puasa dengan sempurna. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Artinya, wahai orang yang beriman, diwajibkan ke atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan ke atas mereka, sebagaimana diwajibkan ke atas orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Surah Al-Baqarah ayat 183. Khutbah hari ini bertajuk menyambut kedatangan bulan Ramadan. Marilah kita memanjatkan puji dan syukur kita ke hadirat Allah Ta'ala. Mudah-mudahan kita diizin bertemu lagi dengan bulan Ramadan yang membawa rahmat dan keberkatan kepada para hamba-Nya yang berpuasa dan mengerjakan amal soleh dengan semangat dan cita-cita yang tinggi untuk menghayati Ramadan di tahun ini dengan sempurna. Diharapkan peroleh ganjaran yang sempurna. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Atakum Ramadhanu syahrun mubarak, faradallahu azza wa jalla alaikum siyamah, tuftahu fihi abwabus samaa wa tughlaqu fihi abwabul jahim wa tughallu fihi maraddatus syayatin. Lillahi fihi lailatun khairun min alfi syahr. Man hurima khairaha faqad hurima." Rawahu Nasa'i wal Baihaqi. Maksudnya, telah datang kepada kamu bulan Ramadan, bulan yang penuh berkat. Allah mewajibkan atas kamu berpuasa padanya. Padanya pintu-pintu langit dibuka, pintu-pintu neraka jahanam ditutup, syaitan-syaitan jahat dibelenggu. Padanya Allah mempunyai satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Sesiapa yang tidak mendapat kebaikannya, maka dia tidak akan mendapat apa-apa kebaikan pun. Bulan Ramadan adalah penghulu segala bulan. Bulan ini sangat mulia. Bulan Allah anugerahkan kepada para hamba-Nya yang beriman dan beramal saleh. Di dalam bulan ini Allah mula menurunkan Al-Quran Al-Karim. Allah jadikan bulan Ramadan sebagai musim dan peluang untuk para hamba-Nya berlumba-lumba berbuat ibadat dan kebajikan. Allah gandakan pahala amal ibadah dalam bulan ini dan bersedia memberikan ampunan kepada mereka yang kembali bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikhwanul muslimin, matlamat terbesar di sebalik kefarduan puasa Ramadan adalah untuk mendidik dan meluruskan perilaku para hamba-Nya yang beriman supaya menjadi seorang muslim yang benar-benar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan layak untuk menjadi penghuni syurga. Sesungguhnya bumi syurga itu sangat bersih, disediakan kepada orang-orang yang beriman, bertakwa dan bersih dirinya. Sesiapa daripada kaum muslimin
yang tidak berpuasa satu hari pada bulan Ramadan tanpa keuzuran, berarti dia telah melakukan dosa yang amat besar dan mencabut kehormatan bulan Ramadan dan kemuliaannya, serta menolak keredaan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang bermaksud, sesiapa yang berbuka, yakni tidak berpuasa satu hari di siang Ramadan tanpa keuzuran dan sakit, dia tidak dapat diganti dengan puasa seumur hidup seandainya dia berpuasa. Hadis ini menyatakan kepada kita betapa besarnya kefarduan berpuasa Ramadan, betapa besar nilai hikmah dan ganjarannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ikhwanil muslimin, sempena kedatangan bulan Ramadan tahun ini, marilah kita merebut peluang keemasan di dalamnya dengan menjadikan bulan ini musim untuk menyediakan bekalan bagi menghadapi hari akhirat yang tidak berguna lagi di hari itu harta, pangkat, anak-anak dan saudara mara, melainkan dengan kembali membawa pahala amal ibadah, membawa hati yang murni dan bersih daripada syirik, nifak dan dosa. Setiap kita hendaklah bertanya diri, sebanyak manakah amalan taat yang telah kita sediakan untuk hari akhirat, dan sebanyak manakah dosa yang telah kita lakukan tanpa bertaubat dan memohon ampun daripada Allah Subhanahu wa taala. Kita mesti membuat perubahan dalam hidup kita. Marilah kita melaksanakan ibadah puasa tahun ini dengan lebih sempurna dan ikhlas, serta dapat melaksanakan ibadah malam, dapat melaksanakan ibadah malam seperti salat tarawih, bersedekah, serta memohon ampun daripada Allah Subhanahu wa taala. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man shama Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi." Rawahul Bukhari wa Muslim. Maksudnya, sesiapa yang berpuasa Ramadan dengan penuh keimanan dan mengharapkan ganjaran pahala, maka akan diampun dosanya yang telah lalu. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lagi, "Man qama Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi." Rawahul Bukhari wa Muslim. Maksudnya, sesiapa yang menghidupkan bulan Ramadan dengan amalan-amalan taat dengan penuh keimanan dan mengharapkan pahala, maka akan diampun dosanya yang telah lalu. Maka seseorang yang menjumpai Ramadan namun tidak berbuat apa-apa ketaatan dan tidak diampuni dosanya adalah seorang yang lalai, lupa diri dan tidak melaksanakan kewajipan dengan sempurna dan ikhlas. Akibatnya mereka akan menyesal di hari kemudian nanti. Ikhwanil muslimin, perlu diingatkan selalu bahawa matlamat berpuasa adalah mendidik diri orang yang beriman supaya sentiasa bertakwa kepada Allah. Bagi menghasilkan sifat ketakwaan pada diri, hendaklah melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhkan larangannya. Perintah Allah tidak dapat dilaksanakan dengan baik tanpa menguatkan iman dan kemahuan serta membuat persediaan pada diri untuk berkorban di jalan Allah Ta'ala. Puasa merupakan sebuah institusi pendidikan bagi melahirkan manusia yang beriman, berakhlak mulia, baik dalam hubungannya dengan Allah maupun hubungan sesama manusia. Puasa menghendaki kita bersatu, tolong-menolong, berkorban, bersaudara dan berkasih sayang dan bersimpati terhadap golongan yang memerlukan pertolongan. Dengan berpuasa, seorang muslim akan menghindarkan diri dari segala perbuatan yang haram yang membatalkan pahala puasanya. Dia dengan segala kemampuannya berusaha mengekang hawa nafsu dari segala kelazatan dan kesukaan yang melampaui batas syariat Islam demi menjaga kehormatan bulan Ramadan dan beroleh ganjaran pahala yang sempurna serta diampunkan dosanya. Ikhwanul muslimin, puasa adalah perisai atau penahan diri dari melakukan perkara yang diharamkan oleh Allah, baik daripada perbuatan atau kata-kata keji. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
as-siyamu junnah fa idza shama ahadukum fala yarfuth wala yajhal wa in imru'un qatalahu aw syatamahu falyaqul inni sha'imun marratayn. Maksudnya, puasa adalah perisai atau benteng. Maka ketika seorang kamu berpuasa, janganlah berkata kotor dan bertindak bodoh. Apabila ada seseorang hendak membunuhnya atau mencacinya, maka katakanlah kepadanya 2 kali, sesungguhnya aku ini orang yang sedang berpuasa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga pernah bersabda, maksudnya bukanlah puasa itu sekadar menahan diri daripada makan dan minum, akan tetapi sesungguhnya puasa itu adalah menahan diri daripada perkataan dan perbuatan yang sia-sia dan kotor. Hadis sahih Jami' Shaghir. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengingatkan kita dengan sabdanya yang bermaksud, banyak orang yang berpuasa tapi tidak beroleh apa-apa dari puasanya selain lapar, dan banyak orang yang bangun malam tidak beroleh apa-apa selain berjaga malam sahaja. Ikhwanil muslimin, marilah kita manfaatkan kesempatan yang berharga ini dengan sebaik-baiknya sebelum bulan yang mulia ini berlalu meninggalkan kita, kerana tahun hadapan belum tentu kita bertemu lagi dengan bulan yang mulia ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menggambarkan di dalam sabdanya yang bermaksud, seandainya manusia mengetahui nilai yang terdapat di bulan Ramadan ini, nescaya umatku berharap agar bulan Ramadan itu terjadi setahun penuh. Semoga Allah memberi hidayah dan taufik kepada kita bagi melaksanakan ibadat puasa dengan sempurna. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan faman syahida minkum asy-syahra falyasum. Ikhwanil muslimin, akhirnya marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar menyelamatkan kita semua daripada segala wabak penyakit, bala bencana dan bahaya peperangan. Perbanyakkanlah melakukan amal soleh dan menghindari segala perkara yang membawa kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Ingatlah bahawa memberi dan menerima risyuah, salah guna kuasa, mengambil bahan-bahan yang memabukkan dan salah guna dada, serta segala perbuatan haram akan membawa kehinaan di dunia dan akhirat. Khatib juga ingin menegaskan bahawa di dalam harta kita terdapat hak orang lain yang perlu kita tunaikan, khususnya zakat. Selaku badan yang dipertanggungjawabkan untuk menguruskan zakat dan wakaf di negeri Kelantan, Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Kelantan menyuruh supaya umat Islam menyalurkannya melalui majlis, dan dalam masa yang sama pihak majlis juga memerlukan kerjasama semua pihak untuk menyalurkan maklumat golongan yang memerlukan sekiranya diketahui, agar mereka yang kurang bernasib baik mendapat pembelaan sewajarnya. Pada waktu ini, sebahagian saudara kita umat Islam sedang menanggung kesusahan, khususnya di Palestin dan negara-negara yang ditindas serta berada dalam konflik peperangan. Justru, marilah kita terus berdoa agar saudara-saudara kita di sana diberikan perlindungan, pertolongan dan keselamatan serta kemenangan. Dalam masa yang sama, ulurkan pertolongan dan bantuan yang diperlukan melalui pihak-pihak yang berautoriti dan sah bagi meringankan bebanan, kesusahan dan penderitaan yang sedang mereka alami. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul 'alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه فيا فوز المستغفرين ويا نجاة التائبين.